kembali lagi kita ke podcast Boom Picture, di mana kita menggali kisah kejayaan dan juga kisah-kisah belakang tabir untuk tetamu-tetamu yang kita invite hari ni. Dan hari ni kita ada dua orang tetamu yang sangat istimewa. Tapi lagi istimewa kalau kita tanya dorang apa nama dorang dan joskop kerja dorang. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Ulwan bin Muhammad Saufi. So, saya memegang jawatan sebagai director dalam production ni. Oh, handsome directornya. Assalamualaikum. Nama saya Amir Effendi. Boleh panggil Fendi. Saya memegang jawatan sebagai seorang gaffer dalam production ni. Oh, menarik Menarik. Okay, so dalam company ni, dalam tim ni ada berapa orang? So, kita orang punya tim ada 3 orang. Okay. So, seorang lagi Ahadiat. Okay. So, kita orang memang bila 3 orang ni susah sikit lah kita orang nak pergi kerja. So, saya pun memang terpaksa memegang jawatan ataupun mengambil role sebanyak 3. 3? Iaitu director, cameraman dan editor. Oh. Kalau tim kita orang seorang lagi tu dia bahagian apa ni? Behind the scene lah. Oh, behind the scene. Behind the scene. Oh, okay. Soalan pertama, kenapa pingpong? Kenapa pingpong? Kenapa pingpong? First tu bukanlah nak sangat pingpong, tapi lebih kepada atlet lah. Atlet. So saya memang minat lah kalau atlet ni. Memang dia punya cerita, dia punya journey apa tu memang apa ni masuk lah dengan jiwa. So first tu kita orang macam apa ni tengok-tengok lah kan atlet dekat area Penang ni. Lepas tu kita orang cari. So kita orang ada mesej lah atlet apa ni basikal, yang main basikal kan. Lepas tu atlet apa ni swimming apa semua tu. So kiranya daripada atlet lah, bukan pada sukan, dia atlet. Dia daripada atlet lah, daripada seorang apa ni fokus pada seorang je lah. Okay. So kita cari-cari, so dia orang memang susah lah nak dapat apa ni, nak balas mesej apa semua kan. So kita orang pun macam kita orang ambil yang pingpong punya sebab kat Penang ni kan banyak bangsa Cina. Okay. So bila kita cakap pasal Cina ni, kita tahu lah Cina main pingpong. Kalau pingpong je Cina. So dua tu lah. So kita orang first tu kita orang apa ni pergi jumpa seorang atlet ni pingpong yang bangsa Cina lah. Lepas tu bila kita bincang-bincang apa, so kita deal lah nak buat kan. Okay. Lepas tu bila dalam jangka masa kita orang duk buat creative brief tu, dia orang memang macam susah sikit lah nak respon message kita orang tu. So kita orang plan macam kalau macam ni dah awal-awal dah macam ada problem. So mungkin ke depan tu memang akan banyak lagi lah problem. Awal-awal pun ada problem dia memang susah nak respon lah. So kita orang ambil apa ni langkah yang baik, kita orang cakap kat dia, kita orang kata cancel lah nak buat doku ni. So kita orang pilih cari balik atlet pingpong juga, tapi orang apa ni orang Melayu lah. So kita cari apa jumpa, so dia stay dekat kepala batas lah. Ni dia sebenarnya sebelum apa kita orang jumpa, kita orang apa kontak yang atlet bahasa Cina tu kan. Kita orang dah kenal dah, macam orang kata apa? Dah jumpa dah yang atlet si Melayu tu. Atlet yang berbahasa Melayu tu. Cuma kita macam mana nak cakap macam mana? Yang kita lebih rasa macam lebih tertarik kepada yang berbahasa Cina tu. Sebab kita boleh nampak yang dia punya apa skill dia punya skill ke dia punya pencapaian dia lagi high lah. Okay, contohlah kalau kan tadi kan kita pergi ke atlet bahasa Cina tu kan, lepas tu tak jadi. Berapa lama drag untuk daripada cari cover tu, macam backup daripada Cina ni nak ke atlet Melayu tu? Yang tu memang ambil masa 1 hari. 1 hari je? Memang hari tu dia tak respon apa tu, kita orang cancel hari tu. Lepas tu malam tu juga kita orang cari yang Melayu tu. So kalau contoh kalau kita kan dah bertukar atlet kan, so mesti nak tukar semua kerja balik kan daripada kertas semua kan. So rushing tak nak siapkan yang tu memang rushing lah. Yang tu memang apa ni start pagi sampai ke malam. Malam pun memang lewat lah tidur nak siapkan creative brief kan. Sebab esok dah nak hantar apa semua. Okay. Lepas dah settle planning sebelum shooting tu, bila pergi shooting tu ada tak apa-apa lagi cabaran pula time shooting? Sebelum shooting setengah shooting. Tengah syuting tu kalau cakap pasal cabaran ni memang ada lah kan. Tapi masa first tu sebelum puasa tu maksudnya cabaran tu tak banyak sangat lah. So kita orang boleh adapt lah kan cabaran tu. Kiranya cabaran tu dah lah kita shoot atlet, puasa pula tu. Betul. So barai ke tak? Memang barai pun kena continue ke? Tak, memang puasa tu memang kita orang terus off lah. Memang tak shooting lah. Okay, so nanti kalau nak kata bertanya pasal atlet kan, ada tak apa-apa lagi cabaran lagi? Tapi sebelum tu
aku tertarik tau nak dengar pasal korang. Nak dengar pasal korang punya cerita. Lagi-lagi bulan puasa shoot atlet kan. Tapi kita nak hold dulu, kita nak redakan dulu sebab tengah panas kan ni kan. So kita rehat dulu, kita chill dulu. Untuk korang semua yang ada dekat depan sana, yang depan kaca TV sana, pergi charge phone dulu, pergi tandas dulu, pergi segarkan badan dulu. Sebab kita nak korang tengok cerita ni, make sure badan korang segar, semangat. Okay, kita ready and kita jumpa untuk next segment. Matlamat saya dalam sukan ni sebenarnya saya nak bantu mak ayah saya je. Sebab kami daripada keluarga yang susah. So saya pun nak berkata belajar tu taklah pandai sangat. Kau boleh-boleh je lah, okey-okey, cukup-cukup makan macam tu. So saya memang main sukan ni untuk ubah hidup lah. Untuk ubah kehidupan kan, nak bagi hidup senang lah, yang tu lah. Tadi kan tertarik juga dengar tau pasal puasa, lepas tu shoot tentang ni kan, tentang atlet kan. So kita dah mula balik semangat kita balik. Okey, boleh tak cerita waktu shooting tu ada tak masalah apa, mungkin dari kesihatan ke, tenaga ke waktu shoot tu? Kalau masalah dari segi kesihatan ada. Kita orang ada tak silap saya ada kurang sihat sedikit macam 2-3 hari masa syuting tu. So kalau contohlah kesihatan tu je kan. Tambahan pula atlet pun mesti ada features kesihatan dia. So kalau anda kata bulan puasa kita tak dapat shoot, memang drag ke tak dengan atlet tu? Atlet punya jadual dia. Memang first tu kita orang dah bagi tahu lah dekat dia, memang bulan puasa tu memang kita orang off terus lah. Memang tak ada jadual lah untuk shoot dia orang. Okay, seperti tahu kalau korang bagi tahu tadi kan korang off kejap kan. Mesti dekat team lain pun ada production diorang kan. Bila production diorang tu macam dah keep move lagi laju kan. So korang dalam otak memang just macam okay, tak apa, kita boleh habiskan ke, ataupun korang pun ada rasa macam barai kat nak kejar diorang? Benda tu pressure lah, tekanan tu nak kata ada lah sikit lah bila kita stop kan shoot bulan puasa. Tapi tengok tim orang lain macam dah gerak, dah jauh kan. Tapi kita orang macam tak adalah sampai nak give up kan. Sebab kita orang ada masa lagi untuk siapkan doku ni. So kita orang memang bulan puasa tu memang kita orang banyak prepare untuk ni lah, buat shortlist apa semua nak bagi bagi kemaskan punya storyline apa. Orang kata biar lambat jadi cantik flow tu. Betul-betul. Okay. Kalau contoh korang sekarang kan dah habis syuting kan. Apa perasaan korang dah habis syuting? Dah lah syuting puasa, atlet dah berjaya habiskan syuting. So apa perasaan lah. Kalau tanya saya, perasaan memang lega gila lah. Memang rasa macam boleh tarik nafas dengan lega lah memang. So rasa macam tu rasa macam bebas lah. Sebab sebelum ni macam ada bergantung dengan talent kan. So kita pun macam nak duduk relax pun tak boleh lah, sebab kita ada tugasan nak perlu siapkan. So memang tak boleh nak relax lah. So habis syuting tu memang rasa syukur lah memang sebab sebelum ni banyak kali kita orang extend kan. Sebab daripada bulan 2 lagi, akhir bulan 2 tu kita orang banyak extend sebab talent kita orang ni dia kerja coaching kan, maksudnya ajar ada anak murid lah. So nak dapat masa free dengan dia tu memang sangat susah lah. Tapi berjaya habiskan lah. Alhamdulillah berjaya lah. Okay, sepanjang doku ni kan, kita kerja dalam team, ada tak nampak potential kita punya teammate tu? Macam untuk potential team tu memang nampak banyak. Walaupun kita orang 3 tapi semua orang memang ada dia punya role masing-masing lah. Walaupun sikit pun tapi dia orang tetap bekerja lah, kata bukan saya buat seorang, memang dia orang akan buat agak memang tanpa dia orang pun saya tak boleh nak buat. So memang kena ada dia orang agak Okay kalau contohlah beri peluang, korang nak shoot atlet tapi sukan lain ke, ataupun korang nak shoot doku lain pula? Kalau untuk saya memang target saya memang atlet lah. Okay. Kalau untuk saya pula, saya lebih suka macam tempat lah, macam shoot lokasi lah. Location lah. So so sekarang ni kita dah dengar cerita pasal korang, kita dah dengar cerita pasal korang kan. Moga menjadi inspirasi lah untuk orang lain kan. Okey, itu je daripada kami, dan kita harap cerita diorang ni boleh jadikan korang inspirasi untuk korang minat nak jadi atlet. Okey, nanti kalau ada masa kita jumpa lagi di next podcast yang akan datang.
Matlamat saya dalam sukan ni sebenarnya saya nak bantu mak ayah saya je. Sebab kami daripada keluarga yang susah. So saya pun nak berkata belajar tu taklah pandai sangat. Kau boleh-boleh je lah, okey-okey, cukup-cukup makan macam tu. So saya memang main sukan ni untuk ubah hidup lah. Untuk ubah kehidupan kan, nak bagi hidup senang lah, yang tu lah.